Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang saya ada dekat kebun ni. Sekarang pukul 9 lebih lah, 9 suku, 9.20. Sempat saya mesin dekat sana bawah sana sikit tu. Mesin. Ni saya pruning tu, pokok gaju saya pruning tu. 200 pokok semua. Saya buang satu pokok dulu ni. Saya lungguk kat sini. Kat sini. So sekarang ni saya nak tunjuk satu pokok yang saya tak tanam dalam kebun ni, tapi rezeki saya lah Tuhan bagi. Ni tunjuk kat tuan-tuan ni pokok. Ni pokoknya saya tak tanam, pokok daun palas. Ada banyak pokok. Ni pun pokok palas. Ni pokok palas. Daun palas orang buat ketupat tu. Ni buah dia ni. Buah dia manis. Tengok saya makan. Burung suka makan. Banyak dalam kebun. So saya biarlah, saya jaga bagi elok. Ni buah ni nanti burung makan penuh dalam kebun saya. Ni lagi pokok palas. Ni alhamdulillah rezeki yang Tuhan bagi dekat saya. Saya tak perlu tanam banyak sangat sampai ke bawah, tapi dia duduk tepi-tepi pagar. Sebelah sana pun sama juga, tepi-tepi pagar. So saya biar lah. Tu tepi-tepi tu kan, tu semua daun palas tepi-tepi. So saya kena jaga, ni rezeki Tuhan bagi dekat saya. Saya tak tanam. Burung berak, dia makan biji tu, dia berak. Sebenarnya burung bertenggek kat pintu pagar kan, kat pagar-pagar. Tu yang banyak tepi-tepi pagar tu. Tu buah banyak tu, kuning-kuning tu, nanti burung makan. Itulah salah satu rezeki yang saya dapat daripada Allah tanpa saya tanam. Alhamdulillah. Wassalam.